Okey, hari ni kita pergi ke dars yang ke-8 dars yang ke-8 insya-Allah. Qala al-muallif dars yang ke-8 pada muka surat yang ke-43 nah. Qala al-muallif rahimahullah taala au binajisin wa in qalla at-taghayyur walau kana al-ma'u kathiran ay qullatayn aw akthar fi suratay at-taghayyur bil-tahir wan najis. Okey, dia hari ni kita nak pergi pada kategori air yang seterusnya, iaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis ni ada beberapa perbahasan yang kita akan telusuri. Yang pertama sekali adalah yang berkaitan dengan air yang banyak ni. Kita air banyak. Ni yang pertama kita akan pergi lepas ni. Kemudian yang kedua pula adalah air berkenaan dengan air yang sedikit. Air yang sedikit. Dalam air yang banyak ni ada beberapa masalah yang disebutkan. Ada beberapa jenis topik, subtopik yang disebut. Saya tuliskan kat sini. Yang pertama sekali adalah benda berkaitan dengan takdir air itu sendiri, ataupun dia punya kiraan air itu. Berapa air dua kolah tu. Apa yang dia maksud dengan dua kolah. Berapa air dua kolah tu. Air dua kolah ni, kalau ikutkan sebenarnya, dia ada dua jenis kiraan dia. Pertama sekali, kiraan menggunakan wazan. Kiraan dengan menggunakan al-wazan. Yang kedua pula kiraan menggunakan al-misahah. Al-masahah. Kiraan, kalau ikut kiraan guna wazan ni, kita boleh dapat lebih kurang dalam 197 liter. 197 liter. Tak silap amalah. Nanti kita akan tunjuk lepas ni lagu mana nak kira. Lagu mana nak kira mana ni kita akan tunjuklah lepas ni. 191, minta maaf. 191 liter. Tapi kalau al-wazan ni berat air. 191 liter ataupun kg. 191 liter ataupun kg. Kalau melalui al-misahah pula, kita dapat lebih kurang dalam 216 liter air. 216 liter air. So, hak mana sah hak patut kita ikut? Ulama kata bahawa kalau misalnya berbeza antara wazan dengan al-misahah, kita ambil hak mana sah, kita ambil hak al-misahah. Sebab biasanya air tu kita tidak timbang. Biasanya air tu biasa kita ukur dengan dia punya isi padu dia. Kita tak ukur dengan dia punya dengan kg ataupun dia punya wazan dia, tapi kita biasanya kita ukur dia punya isi padu dia lebih kurang. Itulah secara ringkas kita akan telusuri balik lepas ni secara tafsil. Itu secara ringkas kita ambil hak ni kita ambil hak 216 liter. Itu takdir bagi dua kolah takdir air bagi dua kolah. Yang ke seterusnya pula kita akan telusuri juga tentang masalah kalau kita berwuduk pada air yang banyak kemudian contohlah kita berwuduk pada dua kolah pada air yang dua kolah, kemudian kat tepi kita tu ada tahi wajib ke tak kita ni menjauhi daripada tahi itu, ataupun boleh untuk kita berwuduk walaupun dekat dengan tahi itu? Jawapan dia tidak wajib untuk kita menjauhi, tak wajib untuk kita jauhkan diri kita daripada tahi. Tak wajib untuk jauhkan diri kita daripada tahi itu. Jawapan dia tidak wajib. Sekadar tu sajalah, tidak wajib. Sekadar tak wajib. Bukan maksudnya bila ada tahi tepi itu kita nak berwuduk dengan air dekat tahi itu jadi wuduk tak sah. Bukan maksud lagu tu. Bahkan boleh untuk kita berwuduk sekalipun dekat dengan tahi. Boleh untuk kita berwuduk sekalipun dekat dengan tahi. Okey, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga ni. Masalah yang ketiga ni pula adalah kalau misalnya air kecing yang kita, contohlah ada orang tu kecing dalam air contohnya kecing dalam kolam, kemudian naik buih. Maka adakah buih tu ataupun air yang naik itu, buih tu adakah dikira najis ataupun tidak? Jawapan dia ada dua keadaan. Kalau misalnya air itu adalah
air kecing tu sendiri, maka buih tu dikira sebagai najis lah. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah kalau sekiranya air tu, buih tu adalah terhasil daripada air yang bertukar ni, air yang air yang bertukar kepada najis, maka buih tu sendiri adalah najis lah. Itu situasi yang kedua. Yang ketiga pula adalah situasi yang mana kalau sekiranya air itu adalah tidak ataupun buih itu tidak berasal daripada kedua-dua kita sebut tadi, tidak berasal daripada najis dan juga tidak berasal air yang terkena najis, maka buih itu tidak najis lah. Itu masalah air kecing, habis. Masalah yang kedua pula adalah masalah yang berkenaan dengan tahi ni. Kalau tahi tu jatuh ke dalam air, tahi yang jatuh ke dalam air ni, kalau kita nak tahu bila tahi tu jatuh ke dalam air, contoh ada lembu sebutir, ada lembu seekor, tiba-tiba dia berok dalam air, kemudian mengecik, kemudian terpencik lah dia punya buih, bukan buih, terpencik air lah, terpencik air tu ke baju dia, terpencik air daripada kolam tu, daripada kolam lah mudah, daripada kolam terpencik air tu ke dia punya baju. Adakah percikan air tu dikira sebagai najis ataupun tidak? Jawapan dia tidak najis lah. Jawapan dia air yang terpercik itu tidak najis. Sebabnya air tu berasal daripada kolam. Air berasal daripada kolam. Air tu dua kolah. Air daripada kolam tu dua kolah. Dia hanyalah, dia tu tidak macam air tu asal daripada dua kolah. Dia hanya terbit keluar daripada dua kolah, terkena pada kain dia, terkena pada baju dia. So asal air pada dua kolah tu adalah air yang suci. Oleh sebab tu air yang terpercik itu adalah air yang suci. Air terpercik pada baju dia air yang suci. Boleh untuk dia bawa pergi sembahyang. Boleh untuk bawa dia air kain tu bawa pergi sembahyang. Boleh. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat pula adalah berkenaan dengan air yang dua kolah. Air yang dua kolah kita syak, adakah dia kurang daripada dua kolah ataupun tak. Air itu kita yakin. Air itu kita yakin tak? Kita yakin air itu adalah dua kolah. Yakin dua kolah. Kemudian kita syak, adakah dia ni kurang daripada dua kolah ataupun tidak. Sebab berkurang air itu, mula-mula kita yakin dua kolah, kemudian kita syak. Bila yakin kepada syak, maksudnya dia akan jadi, kita akan kira dia sebagai air itu masih kira daripada dua kolah lagi. Air itu masih dikira sebagai dua kolah lagi. Itu masalah yang keempat. Okey, baiklah, kita start baca kepada kitab. Au bi najisin wa in qalla at-taghayyuru walau kana al-ma'u kathiran. Ataupun air yang najis lah. Ni adalah air yang tidak boleh untuk kita gunakan untuk bersuci nah. Iaitu air najis, sekalipun air yang najis tu sedikit bertukar secara sedikit pun dah kira sebagai air yang najis lah. Walau kana al-ma'u kathiran. Iaitu kalau air yang banyak ni, air yang banyak dua kolah, kalau misalnya air dua kolah tu bertukar warna, rasa dan juga bau dia, walaupun sedikit, tidak boleh untuk kita gunakan untuk bersuci. Air qullatayn itu dua kolah atau lebih dari dua kolah fi surati at-taghayyur bil-tahir wan najis. Pada dua surah bertukar dengan tahir ataupun najis. Iaitu dia nak kata sini, benda-benda yang tahir ni kan, benda-benda hak tahir ni, benda-benda hak suci ni, dia hanyalah dikira sebagai tidak boleh untuk kita bersuci dengan air yang tahir bila masa, iaitu ketika mana berubah air daripada tahur kepada tahir itu secara banyak. Manakala pada air yang najis ni dia tidak syarat banyak untuk dia bertukar. Dia tidak syarat banyak nah. Air yang najis ini dia tidak syarat banyak bertukar. Berbeza dengan tahir itu banyak bertukar baru tak boleh guna. Kalau najis ni dia sikit je bertukar, maka tidak boleh guna terus air itu untuk buat bersuci. Dia kata sini wal qullatani bil wazn 500 ritlin baghdadiyyin taqriban.
Okey, 2 kolah tu kalau diikutkan dengan timbangan wazan tu adalah 500 retail lah, 500 retail. Baghdadi lebih kuat. Takriban. Wabil misahati fil marabba'i dhira'un wa rubu' tulan wa 'ardan wa 'umqan bi dhira'il yadi al-mu'tadilah. Wa fil mudawwari dhira'un min sa'iril jawadi bi dhira'il adami wa dhira'ani 'umqan bi dhira'in najjar wa huwa dhira'un wa rubu'. Okey, ni pergi pada masalah dua kolah ni. Apa maksud dua kolah tu sendiri? Dua kolah tu kita boleh timbang, kita boleh cari dengan dua cara. Iaitu yang pertama sekali dengan cara wazan, yang kedua pula adalah dengan cara al-misahah. Al-wazan di kata saat ni adalah 500 retail lah, 500 retail. 500 retail, satu retail itu bermaksud 90 mithqal. Satu retail tu adalah 90 mithqal. Satu retail bermaksud 90 mithqal. Satu mithqal ikut perkiraan adalah 4.25 gram 4.25 gram. Oleh itu bila kita kali 4.25 kali dengan 90 kali dengan 500, kita akan dapat jumlah ni. Itu masuk kepada 500 retail. Itu masuk kepada 500 retail. Saat itu 191.25 kilogram ataupun liter. Itu cara pertama. Cara yang kedua pula adalah kita gunakan retail tu kita tukar kepada dirham. Tadi tu retail tu kita tukar kepada mithqal. Ni pula retail tu kita tukar kepada dirham. Dirham ni tadi mithqal, ni pula dirham. Retail kalau kita tukar kepada mithqal kepada dirham ni, kita akan dapat ni. Ini menurut pandangan Imam Nawawi lah, dia kata 128.56. Itu adalah retail lah, 128.56 dirham. Satu dirham bersamaan dengan 2.975 gram lah. 2.975 gram. So kita boleh kira lah retail kali dengan dirham, retail kali dirham kali dengan 500, kita akan dapat jumlah ni. Dan akan dapat jumlah 191.33 kilogram ataupun 191 liter. So dia punya dari segi jumlah dia lebih kurang sama, 191.25, 191.33. Lebih kurang sama. Lebih kurang 191 liter lah lebih kurang. Itu dua cara kalau kita nak guna wazan . Cara yang kedua pula adalah kita guna al-misahah. Al-misahah dia sebut tadi untuk muka'ab dia sebut dia segi tinggi, panjang dan juga lebar dia adalah rubu' wa dhira'. Rubu'un wa dhira'. Rubu' tu adalah 48 cm nah, 48 cm. Dhira' wa rubu'. Maaf, dhira' wa rubu'. Dhira' tu adalah 48 cm. Manakala rubu' kepada dhira' tu adalah 1/4 daripada 48 adalah bersamaan dengan 12 cm. So, jadilah 60 cm. Dia kata al-misahah bagi dua kolah tu adalah dhira' wa rubu'. Dhira' wa rubu' bagi setiap sudut bagi setiap penjuru. Maksudnya dari segi panjang dia pun panjang kali lebar kali dengan tinggi semuanya adalah 60 kali 60 kali 60. So dapatlah lebih kurang adalah 216 liter lah. Dapatlah lebih kurang dari 216 liter semuanya. Itu kalau kita gunakan melalui al-misahah. Al-misahah dengan guna al-muka'ab. Kalau melalui silinder pula ataupun birmil, kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai birmil,
kita dia kata sini bahawa cara untuk kira silinder tu adalah height ataupun tinggi kali dengan pi kali dengan radius square kali dengan radius square. Itu cara kira kepada silinder cara kira silinder. Dia kata bahawa height bagi silinder tu adalah dhira'ani wa nisf. Dhira'ani wa nisf. Dhira'ani kita dah ni dhira'ani wa nisf. Dhira'ani 48 capur 48. So kita akan dapat berapa? 48 kali 2 capur dengan berapa? 24. Cuba kita kira sekejap. (48) kali 2 tambah dengan 24. So dapat 120. Nah, kita dapatlah 120. Itu dia punya height dan height. Kemudian pi adalah awak tak kira nak tulis pi lagu mana, nak lukis pi lagu mana, tulis gitu lah. Pi adalah 3.14. 3.14 manakala radius dia kata radius tu adalah nisfu dhira'. Nisfu dhira' bermaksud 24 cm. 24 cm. So kita akan dapatlah. Ni cara kira dia 120 sini 120 kali dengan pi kali dengan 24 radius dia, dapatlah ni jawapan dia 217 liter. Lebih kurang 217 liter. Itu cara nak kira dua kolah tu banyak mana. Cara nak kira dua kolah. Okey, pada situ kita pergi balik kepada sini, wala tanjusu qullata ma'in walau ihtimalan. Yang kata sini bahawa dua kolah tu tidak menjadi najis tidak menjadi najis kalau misalnya secara ihtimal. Contohnya kita nampak air dalam kolah tu tadi jatuh tahi dalam kolah. Kemudian kita ni rasa syak, air dalam kolah ni adakah dia bertukar lagi ke ataupun tidak? Dah bertukar ke tidak? Bila air tu kita syak, adakah bertukar ataupun tidak? Kita hanya syak, air itu masih boleh digunakan lagi Air itu masih boleh digunakan lagi. Sebab apa? Sebab menurut kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak boleh dihapuskan dengan disebabkan benda yang syak. Ka'an syakka fi ma'in abalaghahuma am la. Begitu juga kalau misalnya dia syak pada air yang adakah dia sudah sapar ataupun tidak. Contohnya kita guna air tu banyak asalnya dua kolah, lepas tu kita guna air tu mestilah air tu berkurang kemudian kita syak air ni dah berkurang daripada dua kolah ataupun tidak, kita ambil masih boleh digunakan lagi kita ambil yang yakin tadi tu, kita ambil yang yakin bahawa air tu masih dua kolah. Wa in tayaqqanat qillatuhu qablu bimulaqati najisin ma lam yataghayyar bihi. Sekalipun sebelum tu kita yakin bahawa dia bersentuh dengan najis ma lam yataghayyar bihi. Wa in tayaqqanat qillatuhu qablu bimulaqati najisin ma lam yataghayyar bihi. Dia nak kata sini tentang satu masalah yang dia mana okey, ni hamba KIV dulu hamba tak ingat aku mana syarah dia ni. Ni hamba wa nistahlikati najasatu fi. Sekalipun najis itu tenggelam di dalamnya. Ni maksud satu masalah yang dia panggil sebagai najis bila dia masuk dalam dua kolah. Najis bila masuk dalam dua kolah ni, kemudian hilang najis tu dalam air dua kolah tu. Hilang najis tu daripada air dua kolah. Bila hilang najis tu dalam dua kolah,
Ila najis tu daripada dua kolah, adakah still kita boleh gunakan ambil air daripada dua kolah tu? Contoh nak kita gayung kita ambil gayung, kita ambil air daripada dua kolah tu. Ambil gayung, kita ambil air daripada dua kolah. Kita tahu dah tadi bahawa ada najis yang jatuh ke dalam air ni, lepas tu najis tu hilang. Najis tu hilang daripada air ni. Najis tu hilang dalam air ni. Kita pun ambil gayung, kita pun cedok air daripada kolah tu. Cedok air daripada kolah. Kemudian kita pun ambil gayung tu, kita buat air daripada gayung kita buat bersuci. Boleh ke tak? Siapa dia boleh? Siapa dia boleh? Itu maksud dia sini nah. Itu maksud dia sini. Dia kata sini pula wala yajibu tabaudu an najisin fi ma'in kathir. Dan tidak wajib untuk kita menjauhi daripada najis pada air yang banyak. Macam masalah yang saya sebutkan tadi, iaitu kalau misalnya air dua kolah tu, air yang banyak tu, ada najis dalam tu tak? Ada najis. Ada najis kat tepi dia, terapung. Contohlah tahi terapung, ada lembu berak ke, ada tahi terapung tepi. Adakah wajib untuk kita jauhkan diri kita kalau kita nak bersuci? Wajib jauhkan diri kita daripada tahi tu ataupun tidak? Jawab dia tidak wajib nah. Jawab dia tidak wajib untuk kita jauhkan diri kita daripada najis tu. Maksudnya mungkin sekeliling kita rasa bahawa sekeliling daripada najis tu kita rasa macam najis tak? Padahal tidak pun. Selagi mana air tu yang kita cedok tu, air yang kita cedok tu adalah air yang suci. Selagi mana air yang kita cedok air suci, bahawa boleh untuk kita guna untuk bersuci. Boleh untuk kita guna bersuci, tak perlu kita menjauhkan diri kita tu daripada najis. Tak perlu kita jauhkan diri kita daripada najis tu. Walau bala fil bahri mathalan fartafa'at minhu raqwatun fahiya najisatun in tahaqqaqa annaha min 'ainin najisah min 'ainin najasati aw min al-mutaghayyir ahadi awsafi biha. Ni pula bagi pada satu masalah yang mana kalau dia kecing dalam kolam ataupun dia kecing dalam laut nah, kemudian naik buih. So kalau buih tu adalah buih najis, maka dikira sebagai najis lah. Kalau buih tu adalah buih daripada kecing, maka air buih tu adalah najis. Ataupun buih tu adalah asal daripada air yang terkena najis tu, maka buih tu adalah kira sebagai buih yang najis juga. Buih yang najis juga. Kalau tak kat, kalau bukan daripada kecing, bukan juga daripada air yang terkena najis, maka tidak dikira sebagai najis. Habis itu. Kita pergi pula pada sini, wala turihat fihi ba'ratun waqa'at min ajli at-tarhi qatratun ala shay'in lam tunajjishu. Kalau misalnya dibuang ni, kalau misalnya ada seekor lembu lah, contohlah. Seekor lembu dia berak dalam kolam. Lembu berak dalam kolam, kemudian ngecik dia punya tahi itu kepada kain kita. Adakah percikan air itu dikira sebagai najis ataupun tidak? Jawapan dia tidak dikira sebagai najis. Sebab apa? Sebabkan percikan air itu adalah asalnya daripada air yang suci. Percikan air itu adalah percikan air yang suci. Percikan air itu adalah percikan air yang suci. Percikan air daripada dua kolah. Percikan air daripada kolah tu sendiri. Bukanlah percikan air itu hasil daripada tahi, bukan. Tapi percikan air itu adalah hasil daripada kolah tu. Oleh sebab itulah percikan air itu dikira sebagai air yang suci. Begitulah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.